Okay, next kita review kotak je macam ni. Custom 1968 Camaro Muscle Mania. Cantik juga ni, sebab tu aku beli. Hihihi. Harga sama, dekat 50 juga. Full bag, cuma ni open hood lah, nampak macam ada engine detail. Okay. Berat dia, kita check, 160. So ringan sikit lah. BMW lagi berat lah. Kedua, ketiga dengan yang RMZ, keempat dia lagi ringan. Tapi aku still rasa berat, sama dengan ni lebih kurang. So okay, tu dia koleksi kereta besar yang aku ada lah. Selain pada tu, memang kebanyakan ni semua antara monster truck lah, ataupun mainline biasa, HJ, macam tu je. So yang ni antara kereta besar yang aku ada. Ada satu lagi, lupa pula. Yang ni Lamborghini Revuelto, tapi dah kena kalau dah hilang ni biasanya dah kena rembat lah. Anak aku buat main. Ni pun detail dia cantik. Harga murah ya, aku beli dekat Aeon kalau tak silap. Harga berapa itu 50 juga rasanya, full bag. Cuma sekarang ni aku tak ada nak display lah. Ada dekat anak aku, dia nak kereta ni, so aku bagilah dia pakai. Yang ni ratio dia 1:38. ok, 1:38, besar sikit. Sorry, kecil sikit daripada 1:36 yang ni. Yang ni bawah 1:36, 1:36, 1:36, 36, 43 tadi kan. Ni 38, kecil lagi. And lastly, aku ada 3 711 retro truck ni. Ni 1:43 scale dia. So I believe 1:43 samalah ratio dengan RMZ tadi. Okay, ni dah buka. Actually ni colour dia sama, so agak menyampah jugalah. Right.